Satu hari, satu soalan. Jom kita buat soalan ni. Macam mana nak jawab soalan ni? Jom kita baca dulu. Pak Abu membela beberapa ekor ayam dan lembu. Hitung bilangan ayam dan bilangan lembu jika terdapat sejumlah 60 kaki dan 50 mata haiwan ternakannya. Okey, di sini kita tahu ada ayam dan lembu. Okey, 60 kaki, 50 mata. Okey, macam mana nak buat? Kita tahu masing-masing binatang, dua ekor binatang ni masing-masing ada dua mata lah. Okey, so kita buat mata dulu. Mata. So, ayam ialah X sama dengan bilangan ayam, Y sama dengan bilangan lembu. Okey, so mata dulu. Okey, mata. So, X ni bilangan ayam, Y ni bilangan lembu. Okey, mata masing-masing ada dua ekor pula lah, dua mata lah. Okey, so 2X sebab 2, kenapa? Sebab 2 mata lembu, 2 mata ayam. Okey, 2X tambah lembu 2Y, 2 mata lembu sama dengan berapa mata? 50. Okey, untuk kaki pula, okey, ayam ada 2 kaki. Okey, kaki. Okey, ayam ada 2 kaki. So 2X tambah kaki lembu ada 4 tambah 4Y sama dengan 60. Okey, macam mana kita nak buat? Kita ada equation 1, ada equation 2. So kita boleh matikan 2X dengan 2X yang ni lah. So macam mana kita buat? 2X tambah 2Y sama dengan 50. Okey, 2X tambah 4Y sama dengan 60. Jadi 2 ni kita akan tolak lah. So tolak tak ada. Okey, 2 tolak 4. Okey, 2 tolak 4 bersamaan dengan negatif 2Y sama dengan negatif 10. 50 tolak 60 sama dengan negatif 10. Okey. So, negatif 2Y pindahkan belah sini. Okey, kita bahagikan. Kita bahagilah. Kita buat bahagi. Negatif 2. Okey, ni pun kita bahagi dengan negatif 2. So, ni. Y sama dengan, okey, negatif kita boleh matikan sama dengan 5. So, Y sama dengan 5. Okey, kita nak cari X pula. So, awak boleh masukkan mana-mana equation lah. Kita ambil equation 1 lah, senang. Okey. So 2X, okey. 2X tambah 2 darab 5 sama dengan 50. Okey, so 2X tambah 10 sama dengan 50. So